Bayangkan, satu hari nanti duit penuh dompet pun tak cukup nak beli sekeping roti. Bayangkan kalau tiba-tiba duit kita jatuh nilai, apa yang masih boleh selamatkan kita? Pernah tengok orang bawa beg penuh duit hanya untuk beli barang asas? Itu namanya hyperinflasi. Pernah dengar istilah hyperinflasi? Ini keadaan bila harga barang naik gila-gila sampai duit kertas tak ada nilai. Contohnya, negara Zimbabwe dulu. Orang bawa beg penuh duit hanya untuk beli sekeping roti. Negara Venezuela pun sama. Duit jatuh teruk sampai orang lebih percaya emas daripada mata wang mereka sendiri. Masa tu, siapa ada emas, dia selamat. Sebab emas ada nilai intrinsik. Tak boleh dicetak sesuka hati. Bila duit tak laku, emas tetap boleh ditukar dengan makanan, barang keperluan atau mata wang lain. Sebab tu penting ada simpanan emas. Kita mungkin rasa negara kita stabil sekarang, tapi siapa boleh jamin 5 atau 10 tahun akan datang. Dengan emas, kita boleh ada plan B bila nilai duit jatuh. Simpanlah emas sikit-sikit dari sekarang. Sebab emas kekal bernilai walaupun duit kertas jatuh. Bagi yang nak simpan emas, boleh klik link di bio, saya bantu sebaiknya. Nak tahu tentang simpanan emas, boleh terus follow saya.